Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada tahun lepas, Brigade Bakti Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (BBMWPKL) telah melaksanakan ibadah korban di Kepulauan Camotes, Cebu, Filipina. Marilah kita sama-sama menyaksikan solat Aidiladha di sana. Seterusnya, menyaksikan ibadah korban di Masjid As-Sakinah, iaitu salah sebuah masjid yang terdapat di Kepulauan Camotes. من يهديه فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Marilah kita saksikan juga kegiatan dakwah dan kelas bimbingan ekonomi untuk membantu para mu'alaf yang baru kembali Islam dan hidup dalam serba kesederhanaan. Illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada tahun ini, kami BBMWPKL menyasarkan 8 ekor lembu bagi ibadah korban selaras dengan penambahan masjid daripada 3 buah kepada 6 buah masjid sekarang ini. Setiap satu bahagian lembu atau seekor kambing adalah sebanyak RM550. Marilah sama-sama kita membantu mengembalikan syiar Islam di bumi Filipina dengan mengadakan korban di sana yang diuruskan oleh Brigade Bakti Malaysia.